Macam kau cakap lah, kalau kita rugi 1,000, 2,000 pun kita dah frust menonggeng dah. Jadi dia menimbulkan spekulasi itu satu perkara lah kan, soal kenapa, apa yang berlaku. Dia pandangan dan tafsiran rakyat itu adalah berbeza mengikut lapisan rakyat masing-masing kan. Kepada orang biasa, saya ingat lah ada lah orang tanya lah kan, aku kat Sungai Besi ni kan, aku jalan, aku pergi beli makanan, ada lah orang tanya kan, dia tanya sinis dan tanya nakal lah. Dia kata, bagus betul lah ekonomi YB sekarang. Kata, kenapa pula tengah beli nasi orang tanya bagus betul ekonomi sekarang kan. Sebab dia kata kita sekarang ni ramai orang kaya. Macam mana pula, aku tak kaya pun duduk kat sini. Yelah, kaya betul, boleh rugi 97 juta tu, 100 juta tu dalam masa setahun macam itu je. Kalau kita rugi, macam kau cakap lah, kalau kita rugi 1,000, 2,000 pun kita dah frust menonggeng dah. Diorang ni sekarang, kayanya Malaysia sekarang ni, bagusnya ekonomi, rugi 100 juta mainan je, biasa je. Kan? Itu pada lapisan yang paling bawah lah. Ada lapisan yang atas sikit, dia akan mula tanya lah. Actually, mana dia dapat duit ni? Masa beli awal-awal dulu, kalau 484 juta, 40 sen, tu dah 190 juta lebih dah. Mana dapat duit beli 190 juta lebih ni kan. Jadi yang lapisan atas sikit tu dia dah mula kan. Lapisan paling atas lagi nakal lah. Ini golongan-golongan elit lah ni kan, yang mengambil tahu tentang apa yang berlaku, yang selalu membaca yang tersirat daripada yang tersurat kan. Dia akan kata, ini ada perkembangan baru ni. Apa sebenarnya yang berlaku? Setiap perkara yang Farhaj buat itu, saham yang dia beli, saham yang dia lupuskan, ini semua mesti ada perkara yang bersabit dengan sepak terajang kuasa dalam negara kita kan. Dan perkara ini tak boleh nak dielakkan lah. Tanya saya, aku mana tahu kan. Saya baca sama macam rakyat biasa lah kan. Kalau orang tanya adakah ini ada perkembangan terbaru, wallahualam, saya tak tahu. Lebih baik tanya Datuk Seri Anwar ataupun tanya usahawan berjaya kita sendirilah kan. Usahawan anak muda berjaya. Tapi yalah, maksudnya itu yang saya selalu ulang kepada Datuk Seri Anwar daripada awal kan. Menguruskan negara ini, kita perlukan tumpuan. Dan memanglah kita tak boleh elakkan daripada bising-bising kan, orang kan bercakap. Tapi kalau kritikan ataupun bising-bising itu adalah bersabit kepada pembaharuan ataupun dasar yang kita buat untuk mengubah sesuatu, itu okey. Kerana kita tahu bukan semua orang akan bersetuju dengan kita buat. Kita kata kita nak buat yang ini, contohnya kita nak pastikan selepas ini kereta kita dalam 5 tahun 70% kereta elektrik, kita kata. Sebab ini ada kepentingan ekonomi lah. Kita nak kurangkan pergantungan kepada fosil, kemudian subsidi, kemudian kita nak foolproof our power supply kan, energy supply in the future supaya dia lebih renewable kan. I mean, it's a policy. Akan ada orang marah lah, habis kereta saya nanti itu bumpang-bumpang, habis bising kecoh kat bawah ni. Wah, industri tak suka. Bising macam itu tak apa, because itu bising dasar kan. Jadi dan kerajaan, apatah lagi kerajaan yang nama kerajaan reform, tak boleh takut tahu untuk membuat sesuatu yang mengundang kontroversi kalau ia berdasarkan dasar. Yang perlu dielakkan ialah bising itu yang tidak berkaitan dengan dasar, apatah lagi yang memberi bayangan bahawa ada permainan kuasa di belakang. Yang itu orang marah. Yang itu yang saya selalu tegur Datuk Seri Anwar bila berhubung dengan Farhaj ini. Kalau tidak berhati-hati, dia mengundang bising yang itu. Kerana orang akan tanya, kamu kata kalau ada ahli politik yang kalau ada kumpulan bangsawan maha kaya yang kita nak dia buktikan kekayaan dia.
Dan sudah Farhaj ni. Rule yang apply kepada orang yang kita kritik mestilah juga apply kepada kita. Sama tadi kalau kita cakap pasal lembaga disiplin ambil tindakan kepada saya kan. Saya tak kisah. Kerana rule yang saya apply, kalau saya di dalam parti, saya kata peraturannya ialah kalau kritik kena ada garis-garis dia tak boleh melanggar semua ni. Kalau dah langgar dan kena ambil tindakan lah. That rule apply kalau saya sebagai timbalan presiden melaksanakan kuasa itu, it also applies to me when I'm outside. Jadi isu dia yang berbahaya ialah kalau dalam semasa Datuk Seri Anwar sebut terus lawan Sakau, lawan Mahakaya, ini kalau macam keluarga Tun Mahathir kan. Diambil tindakan, keluarga Tun Daim diambil tindakan untuk membuktikan kekayaan, tunjukkan berapa harta ada, dari mana kamu dapat semua kan. You did that kepada keluarga Tun Daim, keluarga Tun Mahathir kan. I have no problem with it. Baguslah. Semua orang patut macam itu kan. But if you don't do it kepada Farhaj, dan orang akan tanya, keluar pula macam ini, rugi dalam masa yang pendek, rugi 100 juta. Banyaknya duit dia. Mana dia dapat beli saham sebelum itu kan? Jadi itulah sebenarnya yang risiko yang sekarang ini akan terus dipikul oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Dia dah sampai ke satu peringkat, setiap apa saja transaksi kewangan yang melibatkan Farhaj, itu akan membuka kontroversi dan juga persoalan di kalangan rakyat biasa mengikut lapis-lapis tadi. Dan lapis yang paling berbahaya, lapis paling atas ini, lapis yang membaca perkara tersirat. Dan secara politiknya, sebuah kerajaan reformasi yang nak buat reform, ini adalah satu distraction dan gangguan yang tidak sepatutnya berlaku lah.